kita dah dapat satu job pada Subang ke KL lah. Oi, malas betul lah nak naik KL ni, mesti jam. Kita tengok tempat pick up kita berapa jauh. Let's take Perseverance Electron 3214 July. Aku dah sampai di tempat pick up, ambil barang di kedai. Okay, ni barang yang nak perlu hantar. Agak berat juga 2 kotak ni. Let's go! Jom kita tengok berapa jauh tempat untuk hantar barang. 24 km 32 minit KL. Tu RM10 gila ke? Bila lalu tol yang rugi aku ni. Lama tak kira tol lot, RM30. Rugi. Gila, ni tol ketiga aku. Tol saja dah berapa ringgit. Okey, dah sampai ke tempat delivery ya. Kondo. Kena tunggu customer. Give review. Total kena dapat RM17. Okey, job yang kedua ni nak hantar daripada Shah Alam ke U5, section U5. Okey, ni barang yang kita nak kena hantar. Hantar kat Subang. Sekarang ni aku dah sampai ke destinasi. Nak kena call owner ni. Okay guys, aku dah settle hantar ke customer daripada Madya Hotel ke Boom Grove Farm. Total masuk kredit 17.5. Aku confirmkan bil. Ya, aku dapat RM13.72. Ni dia punya ni fee Fee tolak deduction RM3.78. Total aku dapat bersih RM13.72. Total yang aku dapat daripada 2 job ni tadi RM13.72 campur dengan RM17.56. Total RM31 lebih lah dapat untuk 2 job.